Satu hari, satu hadis. Jom. Okay, yang mana yang sedang melihat video ni, yang mana yang kongsi video ni, saya doakan dimurahkan rezeki dan diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelazatan iman pasti dapat dirasai oleh sesiapa yang reda bahawa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, Islam sebagai agama dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Hadis riwayat Muslim. Maksud hadis ni nak beritahu kita apa maksud reda ni. Reda ni bermaksud menghambakan diri kepada Allah dan mentaati segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan-larangan Allah, dan taat kepada Nabi Muhammad SAW dan cinta kepada Allah. Apabila dia ada semua ni, maka dia akan dapat merasai kelazatan iman itu. Bila kita dapat merasai kelazatan iman, walaupun iman kita sebesar-besar zarah, insya-Allah akan memasukkan kita dalam syurga nanti. Antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan iaitu nikmat iman dan Islam. Jadi mudah tak? Kita taat segala perintah Allah, insya-Allah kita akan merasai kelazatan iman. Sebab apa sekarang ni kita tak rasa kelazatan iman? Kita taat dulu perintah Allah, insya-Allah kita akan dapat rasa kelazatan iman tu. Okey, kalau video ni bermanfaat, pegang elok-elok. Jangan malu mencari ilmu, tapi malulah bila kita tak ada ilmu. Okey, assalamualaikum.